two, three, pakat kita mari ganu. 1, 2, 3, ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3, ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Seru 3, pakat kita mari ganu. Seru 3, ramai-ramai kita serbu. Seru 3, ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Amber bawa family ronda Ganu sana sini. Amber naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgah pasar payang cari periuk belanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Bertuahnya Amber jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. 1, 2, 3, pakat kita mari ganu. 1, 2, 3, ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3, ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Negeri Terengganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganuku. Hati damai tenang riang dan senang selalu. Kalau kita lapar boleh terang nasi dagang. Di kampung atas tu memang semua ramai orang. Kepuk lekor sata oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kohok kenyang. Seru 3, pakat kita mari ganu. Seru 3, ramai-ramai kita serbu. Seru 3, ganti kita takkan jemu. Seru 3, negeri Terengganu memang padu. Banyak tempat berkelah hang hok comel menawang. Patah merang sekayu jadi tempat tarikan. Banyak pula hok molek-molek ada di Ganu. Pula redak kapal perhentian banyak penyu. Pakat mari ramai-ramai ke negeri Terengganu. Semua keindahan ciptaan yang maha satu. Mari pakat kita semua jaga negeri Terengganu. Biar orang luar tahu sohonya Terengganu. 1, 2, 3, pakat kita mari ganu. 1, 2, 3, ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3, ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Itu dia sebuah sikit masakan. Mari bila sapa hujung minggu. Nanti gambar-gambar Amber masuk muka buku. Biar semua orang tahu comelnya Terengganu. Seru 3, pakat kita mari ganu. Seru 3, ramai-ramai kita serbu. Seru 3, ganti kita takkan jemu. Seru 3, negeri Terengganu memang padu. 1, 2, 3, pakat kita mari ganu. 1, 2, 3, ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3, ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3, pakat-pakat mari ke Terengganu. Wey, mari Terengganu ni wey. Alhamdulillah الذي خلق رسوله بالهدى ودينه يظهره على الدين كله وكفى بالله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما
kita. Na 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 Terengganu kita. Wah, dengan apa tu? Ya, dia tahu. Pulau Kapas, Pulau Redang, kita lalu ikut marang. Jangan lupa, wala berang, sekayu comel, zaman bersama. Sekayu comel, zaman bersama. Na 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 Terengganu kita. Na 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 Terengganu kita. Comel dia hati tu. Masuk biar hati. Bang, terima kasih bang. Ramai orang atas gereng, main dan 2-3 papang, dok sedang sampai ke Malang. Kedai bayang jual kudu belajar, hati tembaga dan macam-macam. Kalau nak terang nasi dagang, kita pakai di kapal ladang. Uang bekal di merek, di setiap patah pengangin singgah betul kita kerantak abang. Kita tengok penyu telur, kita tengok penyu telur. Alhamdulillah. Mana ringgit Jason? Mana ringgit? Dia buat bagi kat Long kagum masalah. Bagi kat Long. Payang 2 cik ya. Payang 2. Bang, semalam dah sampai. Aduh, saya ingatkan siapa punya YouTuber terkenal. Semalam dah sampai. Saya semalam dah sampai bang. Kita orang tua. Saya cuma awak belas kan. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Sudah tu. Kenapa Datuk pilih laluan tu? Okey. Tak tahu tak cerita tu. Sebenarnya saya pilih antara Buenos Aires, Argentina bermula ataupun Colombia ataupun Uruguay. Kalau kata info, saya faham info. Tapi 3 je
Banyak partisipan keluar bilik. Makan nasi dagang Abang Din. Special ni. Oh. Sedap. Oh, sedap Siapa-siapa yang terima darah, sila datang ke belakang, bukan, ke tengah-tengah dewan ya. Tolong bagi tahu kawan-kawan, mesej kat kawan-kawan, kita punya program dah start. Sekejap lagi kita ada check-in talk pasal riding daripada Haji Wazi. Dijemput beramai-ramai memeriahkan majlis. Mesej kawan-kawan yang masih ada dekat rumah, kat homestay tu, yang masih tengah berselimut. Kita petugas ramai. Tak payah nak ni. Saya dah kena janji. Salam. Ini nama darah ni kita macam ni. Bukan minyak ingin. Oh, ni darah manis. Darah manis. Yang ni darah manis. Bahaya. Hanya ni kepekatan darah bukan kecil manis ni. Kepekatan darah kecil 15.5. Darah setakat ni semua B ni. Darah muda. Muda darah manis, darah muda. Darah jenis apa ya? B tu baby. Saya darah O tau. Betul lah. Saya tak nak. O susah nak dapat. Tapi benda O ini besar. O ni besar. O kena kot sikit lah. Saya O. O juga? Jajan O. Ya. Waduh lah, darah O fail. Bukan mesin tu. Nanti saya betul lagi kan. Saya makan banyak-banyak lagi kan. Aduh, kecewanya aku. Jangan bunuh diri. Dah darah O. Kerja berat sangat ni rasanya ni. Aduh, malu bang. Dah fail lah. Macam mana? Bila dia ambil buat jaga darah. Kadang-kadang stabilan dalam badan tu darah tu tak berapa cantik lah. Nama timang-timangan betul. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ni kita dapat mulakan acara kita. Walaupun bukan ada sikit. Lagi, siapa tahu lagi? Come on guys. Kau nak faham cakap pengok ni? Kau nak kena cakap dengan lu. Wah, bini gua baru nak keluar ni. Tak apa, gua sampai. Dia dah jadi stres. Member dah tunggu border. Kita tembak daripada Bukit Raja 16 Pemandu Berhemah. Tak payah. Perak dia tak jual, dia sebut mak dia mak dulu kan. Kalau lori tu besar, mak berapa lori kan. So dia raikan, dia raikan. Kalau kita saya cakap pengalaman bang. Apa ni dapat darat, saya cakap kan, saya ni dia produk dia mungkin 20 kilo. Jangan dia 3 tahun. Maksimum kita 5 tahun. Malam tu punya faham? Jangan tidak. Dari jalan tu bang. Kita nak pergi Shangri-La. Tak jadi. Masa tak kena, masa tak kena. Raya. Raya. Tak di sini. Low rider. Kau nak apa? Ngam tu. Dia untuk banyak tu. Nak berapa? Satu je. Betul lagi plus pakai yang 9 tu.
Pakai yang 9. Apa khabar? Okey Jim, setiap tahun ada trend bagus ada. Nak support. Iyalah. Dia semangat lagi. Orang yang jawab Ada yang apa punya telefon? Dia ambil gambar. Oh, button. Ingat lagi lah kalau nak kupas gambar banyak. So saya ambil kajian dalam berkenaan dengan emosi. Kerana apa? Abang boleh bertukar. Macam mana mesin abang, mood, frame, bla 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 bla. Macam itulah kita punya tak. So kalau boleh kontrol kita punya emosi. Kod dia orang hantar laju, lantak lah macam tu. Boleh So, emosi antara saya ambilkan kajian. Okey. Cabut. Okey, dekat sikit. Okey. Fireball. Bau tu orang perempuan yang takut dia campak bom. Aku nak kayangi badan aku. RM12, Mel lah beli. Saya pakai pelistik. Oi. Jual minyak bang. Kalau wakil Petronas. Beli satu, free satu. Awak pergi baca payang tu beli banyak. Betul lah ustaz lu. Hey. Banyak. Banyak. Nah, ini. Make up cair tu biasalah. Ni bang. Jangan balik ikut situ, balik ikut Selangor lah. Senang baik. Kau berjuang kan? Tanya kita punya ni. Baru dapat sunnah hari. Datang jalan lain. Jangan yang gini. Hai, mana Putih? Sekarang kita berada di tempat event Gison yang ke-10. Sama-sama kita meriahkan. Apa dah isi tadi kan? Belum isi? Tanya agak. Bang, Tanya agak akak boleh jalan dengan belakang sikit. Boleh tunggu isi kita terisi bawah. Okey, boleh pusing. Kita nak bagi hadiah percuma ni. Maman. Sila. Layak juga. Okey,
Yang tengah barang ni bang, kalau siapa dapat satu hati ni, dia dapat kopi. So dapat kopi, abang duduk dekat sini. Saya kita hantar. Kita terima kasih banyak. Alright, silakan ni, silakan bang. Ibu, okey, siapa yang dah isi dia boleh. Bismillah. Bismillah. Ibu bang. Ibu tu apa haji kita sendiri. Alright bang. Sekarang putar bismillah. Pemilik kenderaan PB 8585 Besok kan? Bayar rumah? Ada. Ubat terbaik ialah Blink. Dah dapat apa? Nanti nak bagi tak kan? Ada ke? Itu tak ada orang pun. Tak ada orang. Wadiman landok sama landok turun ke bantalan dek nandung membeli berat kalau mendak sesama mendak wadiman landok gajah berantalan dek nandung lagi kan terlepas. Tuan Haji, okey. Saya. Dari kerja lah. Satu, dua, tiga. Wadiman landok sesama landok turun ke bantalan dek nandung membeli berat kalau hendak sesama hendak wadiman landok gajah berantalan dek nandung lagi kan terlepas. Saya dulu masa mak saya larikan saya putih macam Ustaz Asyad. Hari kedua kuning. Sudah kuning. Doktor tu kata kat mak saya meninggal lah. Mak saya meninggal di Madinah tahun 2002, meninggal di Madinah. Mak saya meninggal di Madinah, alhamdulillah. Doktor tak dekat mak saya bagi nama matahari lah, nak ambil bukan ini pagi kan. Mak saya pun bagi kena matahari, lupa angkat petang bau aku. Ni tapi ni kalau saya nak kuat ni. Santai.
macam pimpin markah. Mana tu? Sini. Mana tu? Boleh. Okey, boleh. Sikit lagi. Last. Steady bang. Lawa tunggu. Baik. Okey. Isu rakan sebaya. Inilah hadiah sebaya. Tak, orang ingat orang muda sekarang. Buka sikit, nak tengok. Banyak tu nama. Market value ni. Oh, ni orang dia ni. Oh, ingat orang muda. Rupanya rakan sebaya. Saya kat sini macam mana dia suka overnight. Makan apa Mamat? Sate. Polos yang Orang puji dia sebab dia buat presentation. Dia punya slide untuk MPD betul pressure. Kita menjemput kita punya
tim. Yang pertama wakil daripada tim RT North. Wakil presiden ke, timbalan presiden ke? Kita jemput wakil daripada Biadab Running Again. Tahniah kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lagi. Apa yang terlibat di hotel? Okey, seterusnya Bob Mori. Abang Bob Mori ini yang terpaling cute, paling cute. Kalau main keyboard tu paling cute dia. Seterusnya Bintang Motorsport, wakil daripada Bintang Motorsport. Seterusnya kita jemput Masro Village. Abang Masro boleh pun. Dia tak. Terima kasih. Abang Masro ni pun dia tak pernah tak sponsor kita ya. Hampir setiap event dia akan sponsor kita. Wakil daripada Syam Abdul Karas. SJR Motorsport. Kita wakil SJR Motorsport. Seterusnya kita jemput RFF Riders. Mana saudara yang tu? Kita jemput M Route 19 Works Sediran Berhad. Ya, satu. Yang Mulia Datuk Tengku Muhammad Arifin bin Tengku Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, dipersilakan ke pentas. Baik. Second runner up Izzat Singapore. Dan mengumpul 72%. Jangan tanya saya macam mana dia orang dapat pemakahan ni. Saya cuma baca je ni. Okey, tahniah saudara Izzat. Seterusnya First runner up ataupun nombor 2 jatuh kepada Wak Yar daripada DP. tahniah Wak Yar. Wak Yar, tak sia-sia. Tahniah. Dan champion kita pada GS Jisom Challenge kita pada hari ini musim pertama jatuh kepada, alamak, dapat helmet lah pula. Jatuh kepada okey, markah dia. Kita cerita markah dia dulu. Kesilapan dia 9 je. 9 daripada banyak-banyak lah. Dan mengumpul 91% setelah dijumlahkan antara pemakan exercise dan juga masa. Mengumpul 91%. Jatuh kepada Dekman. Tahniah Dekman.
Tahniah Diman, tak sia-sia. Saudara Zaman, adakah di akhir tahun kita akan ada acara Jisam Challenge ni? InsyaAllah, kita tengok sambutan tadi macam ramai sangat nak masuk. Jadi next event kita akan buat dengan aksi yang lebih mencabar. Ada sini Mudin? Mungkin naik botol sampai yang tak pokok. Yang ini Mudin. Mudin. Okey, terus saja. Pemenang seterusnya Arif. Itu dia. Ada baca ke? Ada baca ke? Tahniah Haji. Tahniah. Pemenang seterusnya kita jemput Mazhar. Itu dia. Bukan ada ke Mazhar? Ada. Ada, ada okey, macam okey. ada. Tahniah ada daripada BMW Auto Bavaria. Tak sia-sia lah aku tadi ke? Tak sia-sia. Apa ni? Oh lama. Pemenang seterusnya kita jemput Muhammad Muhammad Arif. Tahniah. Tak ada. Tahniah semua. Dengan ini berakhirlah program kita pada malam ini. Saya sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang dapat hadir berpengaruh majlis. Akhir pada sini ucapkan semoga waktu raya balik kita dengan selamat.
Tak payahlah nak kata lah. Sama je dua itu. Tidak berkata.